Kau tahu tak, kamera yang kau guna buat selfie tu asal dari idea seorang saintis Islam abad yang ke-10. Nama dia Ibnul Al-Haytham. Macam tu punya dah. Orang Arab tinggal kat Basrah. Lepas tu pindah ke Mesir. Dia obses dengan cahaya. Dia ada kaji macam mana mata tengok benda, macam mana cahaya tu bergerak. Dia ada buat eksperimen guna bilik gelap. Dia tebuk lubang kecil, macam gambar kat atas ni, kat dinding, dan gambar luar terpancar dalam bilik tu. Terbalik pula tu. Itulah asal nama kamera obscura, yang bermaksud bilik gelap dalam bahasa Latin. Dia ada tulis buku, nama kitab Al-Manazir, diterjemah ke bahasa Latin dan ratusan tahun lepas jadi asas kepada kamera moden, teori mata dan fotografi. Malah saintis barat macam Da Vinci dan Kepler pun tiru idea dia. Idea dia bukan setakat untuk kamera je. Optical fiber, laser, cermin, teropong, semua tu berkait dengan teori yang dia pasal cahaya dan pembiasan. Gila tak gila, zaman dulu dah start benda ni. Sekarang NASA namakan salah satu kawah bulan dengan nama dia Al-Hazin. Itu nama Latin dia. Bayangkan, dari bilik gelap ke bulan. Next time kau ambil gambar cantik, ingat semua bermula dari seorang genius Muslim yang minat cahaya. Kalau kau anggap cerita ni bermanfaat, boleh share, like dan follow. Ciao.